Kali ini saya buat video. Kali ini saya akan guna Tyran. Okey, lawan kita ialah S-Killer. Okey, jom kita lawan dia. Okey, kejap saya nak save dulu. Nanti takut ada sesuatu nanti. Error tu. Okey. Jom kita lawan dia. Terus Tyran ada 3. Okey. Ambil, tadi nak pusing. Tadi nampak dia pusing tapi kena counter. Tali halimunan. Ya. Tarik kiri. Kanan. Jatuh. Okey, ya. Kena. Ya, macam tak. Wih, tangan dia panjang. Ya. Ambil ni. Kita pukul S-Killer. Satu. Okey dah. Kita guna kuasa biru. Ya. Tumbuk dia. Okey. S-Killer dah pening. Kita guna kuasa. Harap-harap sempat dulu. Sempat. Ni kuasa apa? Oh, rasanya ice kot. Rasanya kuasa beku kot. Sini, tarik S-Killer. 1, 2, 3. Ya. Kiri. Kanan. Jatuh. Ambil, kena tarik lagi. Jatuh lagi. Kali ni kita guna kuasa. Ambil ni. Kita cuba guna kuasa hijau. Harap-harap sempat. Ni kuasa apa pula? Oh, kuasa api kot rasanya. Sebab dia jadi hangus. Bangun lah. Okey, ya. Pukul. Okey, kita akan hayun dia. Kiri. Kanan. Okey. Sekarang kita tarik dia lagi. Untuk bagian mati. Ya. Kiri. Kanan. Jatuh. Saya boleh cukup lagi. Sebab saya nak guna kuasa nombor 3. Ya. Sini kau. Oh, dia dah tahu lah. Sini. Kena tarik. Oh, betul tu. Dia dah tahu. Ada pula. Macam. Tak tahu macam apa. Kita tarik dia. Okey. Kiri. Kanan. Jatuh. Tyran lawan dia. Ya. Alamak. Dia nak guna kuasa apa? Pukul. Aduh. Dia nak keluarkan kuasa dia. Jangan. Dia buat apa tu? Oh. Boleh tak counter dia? No. Aduh. Untung tak sakit. Apa lah? Tarik dia lah je lah. Sini kau. Pukul. Sekarang kita buat serangan ulti kat dia. Ambil ni. Okey. Oh, siapa? Oi. Macam kat Tron Fighter Evolution 3 kuasa dia. Hayun. Ya, campak. Mati terus S-Killer. Kalau kita katanya siapa? Oh, Ben Star. Okey, kita lawan Ben Star.
Okay, jom kita lawan dia. Ambil ni. Baru nampak je. Lah jadi limunan lagi. Tadi buka ke kat tempat eskiller tak nampak tali macam tu. Sekarang hilang pula jadi dia. Ya. Kita kena kuat-kuat bagi bentar langsung mati. Okay. 1, 2, 3, 4. Ya. Tarik kat dia lagi. Ya. Ambil ni. Bentar. Ya. Guna ulti. Lah ada pula tiba-tiba. Ni. Okay. Jom kita guna kuasa banting paling kuat. Bye Bestar. Ya. Tarik dia. Sesakit apakah kuasa bentar? Uish, ya Allah, pedisnya. Kabel biru-biru dia hilang. Sini nak buat apa bentar? Okay, kita pusingkan dia. Jatuh. Kita ulti kat dia. Dekat bentar. Ya. Kita bekukan dia kejap. Okay, betul. Kita bekukan dia. Ya. Dan dia tak boleh gerak. Jadi sempat pukul dia. Ambil ni. Ya. Kita gunakan ni kat dia. Okay. Harap-harap yang dia terus habis. Alamak. Ilah sempat guna kuasa. Beku. Besta jadi aiskrim beku. Tak, dah cair. Okay, Okay, lawan kita seterusnya Atromeleo. Okay, jom kita lawan Atromeleo. Aduh, tempat tu lagi. Satu, 2. Okay, kita banting dia. Ya. Jatuhkan Leo. Kita salah cakap. Dia pergi cakap Leo tu taruh. Ambil ni. Kena tarik lagi. Leo dah tahu ambil ni kena tumbuk. Tak kena. Ya, ambil ni. Ya. Leo betul-betul dah tahu je. Tarik dia lah. Sini Leo. Ya. Ambil kenapa jadi error pelik semacam ni. Ambil lagi ni. Ambil lagi ni Leo. Kita tarik Leo. Okay. Ya. Buat terangan kat dia. Tumbuk. Rasa Leo dah mati kot. Semoga lah mati. Ya.
pusing-pusingkan dia. Mati terus. Astagfirullah, mati terus. Okey, ni round terakhir saya. Okey, 5 minit lagi je saya boleh lawan. Okey, musuh terakhir kita siapa? Dadah lagi. Apa dadah? Dah lah noob rasanya. Sini. Okey, kita cepat-cepat bunuh dadah sebab saya ada sedikit waktu je boleh lawan. Aduh, pasukan dia dah tolong dah pula. Ambil ni. Pusing lagi. Wah, tu apa? Ambil dadah, kena tarik lagi. Aduh, dia tahu.